Bersatu rajin tanduk, gantung dan pecat. Siapa kekal, siapa pergi. Parti Bersatu di bawah Muhyiddin Yassin dengan penyeliaan Azmin Ali sibuk membersihkan parti awal minggu ini. Yang digantung keahlian ahli parlimen, Iqmal Hisham Abdul Aziz daripada Tanah Merah, Khalib Abdullah daripada Rompin, Rosul Wahid daripada Hulu Terengganu, Nordin Ahmad Ismail daripada Lumut, Khair Muhammad Nur daripada Ketere, Muhammad Islahuddin Abbas daripada Mersing. Manakala untuk kerusi adun pula, Ahmad Man daripada Kuala Sepetang dan juga Syed Lokman Hakim Syed Muhammad Zain daripada Cendero. Tetapi yang lebih teruk, mereka yang dipecat. Inilah mereka yang dipecat dari Kedah, Zuahir Abdul Ghani daripada kerusi Suka-Menanti, juga Exco Negeri Kedah, dan Abdul Razak Kamis daripada kerusi Sungai Tiang, juga Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Manakala yang dipecat di Kelantan adalah Muhammad Farid Muhammad Zawawi daripada Kok Lanas, iaitu Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tiada ahli parlimen dipecat, memandangkan Parti Bersatu memimpin langkah Sheraton pada tahun 2020, menukar kerajaan melalui program kutip sokongan MP di luar Dewan Rakyat dan bukan di dalamnya, satu kemungkinan yang selalu terbuka untuk Parti Bersatu. Bersatu bermain selamat dengan memberi ruang untuk U-turn. Hanya sekiranya mereka perlukan ahli-ahli parlimen tersebut kemudian. Juga ahli-ahli parlimen ini tidak boleh menyertai parti lain sekiranya mereka tidak dipecat. Ini merupakan insurans untuk Parti Bersatu. Kedua, yang dipecat semuanya berada di negeri yang dikawal oleh PAS. Adakah ini merupakan satu mesej halus? Mereka kini mempunyai pilihan untuk menyertai PAS yang mentadbir kedua-dua negeri tersebut, ataupun menyertai parti bekas Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin yang akan diumumkan Ahad depan, ataupun kembali ke UMNO. UMNO sentiasa menunggu. Sama ada Hamzah mengumumkan reset Parti Keluarga ataupun Payung Besar Melayu minggu depan, ia akan pasti menyebabkan pertandingan 6 penjuru dalam pergerakan penyatuan Melayu. Kita ada Parti UMNO, Bersatu, Pakatan iaitu PKR, Amanah dan DAP, PAS, Pejuang dan tim Hamzah baru ini. Dari sudut pandangan Muhyiddin Azmin, dengan hanya tinggal 6 ahli parlimen, apakah peluang mereka di pilihan raya umum ke-16? Lebih penting dalam masa terdekat, apakah peluang mereka dalam Perikatan Nasional? Sekiranya Hamzah muncul semula minggu depan dengan hampir keseluruhan kepimpinan Parti Bersatu.